Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aisyah Humaira binti Nur Razmi, wartawan TV PSS Semesta. Kini berada di Stadium Indra Mulia, Ipoh bersempena Bazar Buku Perak 2026. Bazar ini berlangsung dari 23 hingga 26 April 2026, jam 9 pagi hingga 10 malam. Sebentar sahaja lagi kita akan menyaksikan pelancaran program Jom Baca Bersama 10 minit peringkat kebangsaan dan Perak RI. Anjuran SSTP JPN Perak dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Dewan Bahasa dan Pustaka bagi memupuk budaya membaca. Ayuh kita saksikan bersama-sama kemewahan program ini. Atau, apa tunggu lama lagi koma? Perpustakaan dilihat sebagai institusi strategik dalam memperkasa pembangunan modal insan yang berilmu, berkemahiran serta berdaya saing. 6. Merupakan platform pengiktirafan tertinggi negara bagi karya terbitan tempatan yang berkualiti, berimpak tinggi serta memberi sumbangan signifikan kepada pembangunan ilmu, pemikiran dan peradaban masyarakat. Dengan penuh sukacitanya, saya dengan ini merasmikan sambutan Minggu Perpaduan peringkat Zon Utara tahun 2026 dan program Jom Baca Bersama 10 minit. Sekian, terima kasih. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan. 2, 1. Tegak karya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, terbitan buku Paragraph Remberhard, dijemput penulis dan wakil penerbit untuk tampil ke pentas bagi menerima anugerah. Assalamualaikum, bersama saya hari ini pelajar dari IPG. Boleh kenalkan diri tak? Boleh. Okey, nama saya Afrina Sofia binti Nazri, berasal dari Pulau Pinang, umur 19 tahun. Okey, kami ni merupakan pelajar dari IPG Kampus Ipoh. Okey, sekarang dia pula perkenalkan diri. Nama saya Anur Umaira binti Muhammad Fazil. Saya dari Kedah, umur saya 20 tahun. Sekarang daripada IPG Kampus Ipoh, iaitu meja Bahasa Melayu SJKC. Okey, baiklah Kak Sofia dan Kak Anur. Nak tanya soalan boleh? Boleh. Bagaimana cara untuk memastikan generasi muda terus minat membaca? Okey, saya jawab ya. Okey, pada pendapat saya, untuk memastikan generasi muda mengekalkan amalan membaca ni bermula daripada ibu bapa, iaitu suri teladan yang terdekat lah untuk anak-anak mereka. Okey, mereka boleh sediakan ruang ataupun tempat bacaan yang selesa dekat rumah dan sediakan buku yang sesuai dengan peringkat umur anak-anak mereka. Itu saja. Okey, terima kasih Kak Sofia atas jawapan yang diberi. Seterusnya, kita ajukan soalan kepada Akak Anur pula. Nampak senyap dia dari tadi. Mesti nak cakap juga kan? Ya, saya. Okey, pada pandangan Akak, adakah pesta buku masih relevan dalam era digital? Okey, pada pendapat saya untuk menjawab soalan ni, Aisyah ya. Yang tanya tadi, adakah pesta buku ni masih relevan untuk masa sekarang ni? Sebab sekarang ni kan era digital. Semua orang saya percaya ada teknologi, iaitu handphone lah kita kata kan. Okey, jadi pada pendapat saya secara peribadi masih relevan kerana ini merupakan satu inisiatif ataupun tanggungjawab daripada ibu bapa ataupun pihak kerajaan atau pihak sekolah
Cuba kita bayangkan, kalau kita rasa tak relevan dan kita tak teruskan program-program macam ni, maka memang akan hilang begitu saja. Jadi benda ni akan jadi tanggungjawab pihak yang bertanggungjawab lah, macam ibu bapa kita, pihak sekolah, pihak kerajaan. Walaupun tak dapat sambutan, teruskanlah. Jangan kita stop terus. Daripada tak ada tu, kita buat juga walaupun tak dapat sambutan. Itu saja. Okey, terima kasih Akak Anur. Ya, terima Dan kasih. Akak Safia. Ya, terima kasih. Bye-bye. Let's go. Let's stop buku. Gone, breathing. It's all gonna be good. Don't worry about nothing. Don't worry about nothing. Nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe. Pembaca adalah jendela dunia. Semakin banyak kita membaca, semakin luas kita melihat dunia. Buku adalah teman setia yang tidak pernah mengkhianati, malah sentiasa memperkaya minda. Sekian sahaja liputan saya pada episod kali ini. Jumpa lagi di episod akan datang. Saya Nur Aisyah Humaira binti Nur Razmi, wartawan TV PSS Semesta. Perak membaca, rakyat sejahtera. #Gerbang Digital Anda. Like you know